Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada kali ini saya akan mengongsikan tiga cara bagaimana cara kita ni menangani stres khususnya ketika musim peperiksaan ini menurut perspektif Islam. Yang pertama ialah kita ni mestilah bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat kita ni mesti ada usaha terlebih dahulu. Kalau sekiranya kita ni ada usaha, macam mana kita ni kan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang penting usaha, kemudian kita diserahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan yang terbaik untuk kita ni. Kemudian yang kedua ialah memperbanyakkan doa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni mesti tahu bahawa kita ni sebagai umat Islam, doa merupakan senjata yang paling kuat. Jadi janganlah kita ni berputus asa. Teruskanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga ialah kita ni mesti ada usaha, dan usaha tu mestilah konsisten dan ianya terancang. Sebab itu kita ni mesti cubalah cari slot-slot yang sesuai untuk kita ni belajar. Jangan kita ni tunggu masa lapang baru belajar. Kita ni dulu yang menentukan bila waktu kita ni belajar. Jadi saya sarankan bangunlah awal sebelum sembahyang subuh, sebelum masuk fardu subuh, bangun pukul 3, tahajud terlebih dahulu, kemudian barulah kita ni sambung mengulang kaji mata pelajaran, kemudian selepas sembahyang subuh jangan tidur, sambung lagi sebab pengalaman peribadi waktu subuh itu insya-Allah mudah untuk kita ni mengingati mata pelajaran tersebut. Kebanyakannya tekanan emosi ini selalunya datang apabila kita ni kurang membuat persiapan ataupun kita ni kurang membuat persediaan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dengan apa yang saya kongsikan pada kali ini. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.